Melayan, yang Melayan. Sembang kacip, yom lebat, cerita rondom memang mantap. Gelak dulu, fikir kemudian. Sembang kacip mula sekarang. Sembang kacip. Orang kaya kacip. Yang tu kau kena tanya dia suka main apa. Oh iyalah tak, aku paling tak suka dengan budak Jojo tu. Of course lah, awet betul aku. Tapi kan Sembang kacip. Assalamualaikum semua warga-warga kacip sekalian. Bersama aku Amin Hashim dalam channel Sembang Kacip. Hari ni kita ada satu tetamu yang amat istimewa, di mana dia amat dikenali lah baru-baru ni. Nama dia naik gila-gila mungkin sebab trading tu kan. So kita perkenalkan Amar T20. yo. Ya aku lah tu. Yang kau sembang-sembang tu aku lah tu. Okay. Terima kasih sebab jemput aku sini. Tak apa, aku akan buktikan yang dekat sini aku orang kaya. Aku paling tak suka dengan budak Jojo. Kau tahu kenapa? Kenapa? Dia boleh kata budak-budak gemuk ni pemalas. Oh. Aku bukan malas. Aku duduk depan PC. Duit masuk beribu-ribu. Oh. Tapi Tapi Jojo kalau macam dia dapat duit dia tumbuk. Ya. Kiranya kau punya check up untuk every month memang okey lah. BMI kau semua darah tinggi, semua memang kau dah check setiap minggu, setiap bulan. aku tiap-tiap bulan aku check kat hospital. BMI aku stabil, jantung aku sihat. Aku semua sihat. Habis tu kalau macam obesity. BMI aku okey je. Okey. Sembang kacip. Jadi baru-baru ni kan viral. Siapa cakap yang Ayu suka main pinang, betul tak? Yang tu kau kena tanya dia sendiri lah. Oh, Baru tanya kau dia tahu. sendiri? Syah. Sembang kacip. Habis tu apa-apa aku kena tanya dia lah. Kau kena tanya dia lah. Hari ni kau bawa dia sendiri tak? Aku bawa. Nice. Asal kau nak panggil dia pula. Oh, tak boleh tengok langsung lah. Yelah, panggil. Aku tutup mata aku lagi. Dah ada sampai ke kau bagi aku nak tengok lah? Okey, boleh. Ayo masuk. Ayo. Boleh tengok dah? Okey, boleh. Tengok. Sembang kacip. Okey, nanti ada soalan kat Ayu. Ya. Sembang kacip. Okey Ayu, aku nak tanya satu soalan kat kau lah. Boleh aku tanyakan? Boleh. Pinjam saya. Boleh. Jadi aku boleh. Tanya je. Okey. Okey Ayu. Apa yang kau nampak dekat box yang orang lain tak nampak? Sebab macam mana yang kau boleh jatuh cinta dekat dia? Sebab apa? Apa yang I nampak I rasa I nampak apa yang orang lain tak nampak dekat dia. Sembang kacip. Yalah memang betul. Apa yang Ayu nampak orang lain tak nampak. Tapi adakah sebab ikhlas ataupun sebab duit? Ikhlas? Sembang kacip. Kau pakai jam apa tu? Oh, aku pakai jam G-Shock kan? G-Shock je. Tu je aku mampu. Kau tahu? G-Shock tu boleh dapat kat Kedah. Oh, Kedah pula. Tadi Kelantan. Tadi lah. Tahu G-Shock tu dapat kat mana? Ni dapat kat Karabu. Karabu. Sembang kacip. Okey. Ni. Jap aku bagi kau jam ni. Boleh? Masuk. Ambil jam tadi. Okey. Uish. Mahal jam ni. Tidak mau buat online kan? Mana kita tahu jam apa? Polo. Ya, tidak mau polo ni. Okey. So ni tunjuk sikit dekat jam apa? Jam mahal tu. Oh, so jam ni kau bagi aku lah? Tak ada, bagi kau. Aku bagi pinjam je. Nanti time balik aku ambil balik. Jangan salah. Okey. Mahal tu aku beli. Sembang kacip. Oh, jam ni kau beli berapa?
Kau kerja 10 tahun pun buat YouTube ni, kau tak mampu beli punya. Tembang kacip. Boleh keluar. Nanti jangan lupa payment ya.